Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada semua. Malam ni kita akan buat meeting pertama. Ponik tukar topik sikit. Tidak ikut seperti yang Ponik tulis dalam WhatsApp lah. So malam ni Ponik akan cerita tentang background dia, background awal dia. Okey. So Ponik dah rekod dah. So sebelum kita memulakan meeting kita, marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal mawaddah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka taufiqa alil huda wa a'mal ahli yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabr wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abuda ahli wara' wa irfana ahli ilm hatta nakhafak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk. Baik, sebelum kita mula, boleh perkenalkan diri you, tulis dalam ruang komen nama you dan daripada mana. Nama you dan daripada mana. Ini meeting pertama untuk Estel, so Ponik buatlah sesi perkenalan sikit. Siapa kat sini yang, rasanya semua kat sini dah kenal Ponik kan? Ada yang tak kenal Ponik lah? Ada yang, continue. Kak Rohana daripada Kuantan, selamat datang. Yang lain, berapa orang je ni? Ada 11 orang je. Daripada 200 orang partisipan, 200 orang ada 11 orang je. Kita cakap je. Okey, jom. Baru 11 orang. So kita akan buat meeting selama 4 hari berturut-turut. Meeting hari ni ialah meeting yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah produk kita? Walaupun kita sedang buat Estel, tapi produk kita ialah program bimbingan Ponik selama 3 tahun untuk belajar secara praktikal dan teori bagaimana untuk membina pendapatan 5 angka sebulan pada kadar RM10. Itu ialah produk kita. Sila taip produk kita. Produk kita ni bermakna apa yang kita akan promote. Program bimbingan selama 3 tahun untuk membina 5 angka pendapatan. Projek bimbingan selama 3 tahun untuk belajar secara praktikal dan teori bagaimana membina 5 angka pendapatan pada yuran RM10. Itu ialah produk kita. So semua sekali taip apakah produk kita. Ponik tak nak you keliru. Ini perkara pertama. Paling penting sekali, benda yang kita jual ialah bimbingan daripada Ponik. Ponik tak banyak bercakap pasal Estel. Ponik bercakap tentang bimbingan kalau you perasan. Sebab bila bimbingan ni, target Ponik ialah supaya you semua boleh buat 5 angka berterusan. Selepas habis projek Estel ni, you dah boleh guna buat 5 angka. Terima kasih Abang Arif Fikri. Projek bimbingan 3 tahun, belajar teori dan praktikal untuk bina 5 angka sebulan berharga RM10. So, clear tau, clear. Setakat yang you tengok,
bimbingan Poknik tu dan bimbingan Poknik dalam Telegram dan dalam email semua tu berbaloi ke tidak dengan harga RM10? Mahal ke murah? Mahal ke murah? Harga RM10 untuk bimbingan video-video dalam Telegram tu. Sebab Poknik akan tambah lagi dalam 10 topik tu. Sekarang ni Poknik nak settle biar you boleh bergerak dulu. Berbaloi. Zainal cakap berbaloi. Yang lain, rasanya kalau benda macam tu susah ke senang nak jual? Susah ke senang nak promote? Sebab kalau susah nak promote, tak guna tak? Terlalu murah. Exactly. Terlalu murah. Sebenarnya free. Yuran RM10 tu Poknik bagi percuma satu SIM card. Percuma satu SIM card. Produk Poknik biasa harga RM5,000. Sebab apa Poknik boleh buat macam tu? Sebab Poknik akan dapat pendapatan daripada program tu sendiri. Macam tu. Okay. Biasa produk Poknik, kalau Poknik buat sistem agent, bayar 300, 400, 500. Tapi ini satu je lah produk yang Poknik akan buat free. Lepas ni kalau Poknik buat sistem agent ke apa, Poknik akan suruh bayar RM2,000 ke RM3,000 ke. Macam Poknik tengah bina Poknik tengah develop produk kopi sekarang ni. Produk kopi. Poknik dah bagi pada agent, tak berjalan. So Poknik akan ambil semua produk-produk ni. Poknik akan jual sendiri, Poknik akan develop sendiri. Tapi ini produk Poknik sendirilah. Produk kopi. Stillness Coffee. Untuk membantu kita fokus. Setakat ni memang sangat-sangat efektif lah. Untuk fokus dan buat kerja deep work. Okay. Tapi hari ni kita tak bincang yang tu. Sebab hari ni kita bincang pasal projek bimbingan 5 angka selama 3 tahun. Alright, clear? Yang lain ni macam tak respon. Tak respon. Hanya Arif dengan seorang dua lagi yang respon. Yang lain ni mana? Yang lain ni mana? Jangan pula you sambil-sambil dengan meeting you main WhatsApp. Tak boleh. Poknik nak tutup WhatsApp Poknik kejap sebab dia akan mengganggu fokus Poknik. Ni. Nak tutup dulu. Nak tutup dulu semua. Okey, baik. Dah tutup. Baru masuk terlepas dah. Terlepas apa tu Muiz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. So, itu ialah produk yang kita akan promote. Produk yang kita akan promote itu bimbingan 5 angka. Dan secara praktikal kita akan membina perniagaan Istel. Jadi, sekarang ini untuk membina perniagaan Istel, itu semua Poknik sudah sediakan step by step. Step by step. You hanya perlu mendapatkan orang yang berminat dengan bimbingan 5 angka. You kena cari orang yang berminat untuk belajar secara praktikal dan teori selama 3 tahun. Belajar secara teori dan praktikal selama 3 tahun untuk membina pendapatan 5 angka. Susah ke payah, susah ke senang nak cari orang yang berminat untuk belajar secara praktikal dan juga teori untuk membina 5 angka pendapatan? Susah ke senang? Itu kena settle dulu. Sebab kalau you rasa macam susah, you takkan boleh buat. Kalau you rasa macam tak sepatutnya jadi masalah, you akan boleh buat. So, siapa rasa senang? Siapa rasa senang? Siapa rasa susah? Kalau senang kata senang. Kalau susah, komen susah. Senang kalau dapat prospek ramai. Salah jawapan tu. Jawapan dia sama ada senang atau susah. Senang atau susah sahaja. Itu je jawapan dia. Muiz jawab balik. Sebab cara jawapan you yang itu akan menyebabkan pemikiran you rosak. Poknik tak nak pemikiran you rosak. Pemikiran orang rosak. Oh, senang kalau gini. Tak ada. Benda senang adalah senang. Yang kalau gini ialah kemahiran you. Faham tak? Yang kalau gini. Oh, senang je ni. Kalau gini. Kalau gini tu ialah ayat yang biasa berlaku dalam kalangan orang-orang yang tidak mencapai apa-apa. Jadi macam Muiz, kemungkinan you duduk dalam kalangan ramai orang-orang yang tidak mencapai apa-apa. Dia sentiasa ada alasan dalam hidup dia. Jadi bila dia bercakap, dia akan guna macam tu. Akibatnya terlekat ke dalam
ke dalam mulut you, cara bercakap golongan yang tidak akan capai apa-apa. Ponik yakin you dalam ramai kawan you, ramai yang cakap macam tu. Oh ni senang ni, kalau gini. Bila dia letak kalau gini, bermakna dia tak nak buat. Bermakna dia tak nak buat, dia nak tunjuk dia power, dia terror. Ponik bukan cakap pasal you ni, Ponik cakap pasal orang sekeliling you. Pasal you muda lagi. Bila you muda lagi, kemungkinan besar you terpengaruh dengan cara percakapan orang sekeliling you. Betul ke teori Ponik ni, Muiz? Betul ke teori Ponik? Ni teori je. Sebab 50 tahun Ponik, 55 tahun dah Ponik hidup ni, banyak kali Ponik tengok macam tu. So, orang yang macam tu, you jangan berkawan sangat lah. Sebab dia akan menyebabkan you bagi apa pun memanglah boleh buat kalau bla 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 bla. Dia orang akan sentiasa bercakap macam tu. So, you jangan ambil perangai dia orang, jangan ambil sikap dia orang. Kalau you guys faham, komen faham. Kalau you guys faham, komen faham. Jangan duduk dalam kalangan loser, jangan ambil perangai loser. Siapa di sini, ramai kawan-kawan dia golongan seperti itu. Komen saya. Siapa di sini, ramai kawan-kawan dia golongan seperti itu. Dulu Ponik, kawan-kawan Ponik pun macam tu juga. So, selama 20 tahun Ponik membazirkan hidup Ponik. Kerana pemikiran Ponik sama macam tu. Selepas itu apa berlaku tau? Yang menyebabkan Ponik boleh keluar daripada kemelut tersebut. Nak tahu ke tak? Kalau nak, komen nak. Apa yang Ponik buat ialah Ponik tukar kawan. Masa tu setiap ujung minggu Ponik akan main bola, pergi tournament sana sini. Setiap petang Ponik akan main badminton, pergi sana sini. Main je kan. Tapi hidup sengkit. Tapi main tak berhenti. Dan kawan-kawan Ponik tu macam tu. Oh memanglah gini, senang je gitu ni. Tapi kena macam ni dulu, kena macam tu, kena macam ni. Dan dia orang lah golongan yang loser. Apa yang Ponik buat, Ponik tinggalkan dia orang semua. Ponik tinggalkan terus dia orang semua. Dan Ponik mendaftarkan diri Ponik ke kelas-kelas seminar-seminar di KL. So setiap minggu Ponik terbang dari Labuan ke KL. Setiap minggu, selama 2 tahun. Setiap minggu, hari Jumaat je terbang, hari Ahad malam tu sampai. Ataupun hari Isnin pagi pun sampai untuk kerja. Setiap minggu selama 2 tahun. Ponik ambil loan 150,000 untuk membeli tiket kapal terbang untuk membayar yuran-yuran seminar. 150,000. Lepas tu Ponik punya kad kredit habis 5 keping. Hutang kad kredit saja 100,000. Semata-mata untuk Ponik belajar. Sebab itulah Ponik senang-senang saja cakap kayu. Belilah ESK. Apa masalah you? Padahal ESK tu 300. Macam you nak cakap pada orang untuk beli ESK, you rasa berat ke ringan? Komen berat atau ringan? You nak suruh orang beli ESK. Rasa berat ke ringan? Ringan, mungkin satu ringan belum. Okay, good. Yang lain rasa berat ke rasa ringan nak suruh orang beli? Yang lain macam mana? Jadi sebabkan Ponik dah pernah keluar duit banyak untuk belajar, dah banyak kali sacrifice macam-macam. Jadi kalau setakat nak gitu gini, Ponik tak kisah pun. Dia cakap, beli lah, apa masalah kau? Kan, sebab kita dah buat benda tu semua. Korang semua dah beli ESK belum? Tak beli ESK tak boleh berniaga? Dah. Okay, next So dalam ESTEL ada 3 fasa. Dalam ESTEL ada 3 fasa. Okay. Ada berapa fasa? Cuba tulis berapa fasa? 3 fasa. Ada 3 fasa dalam ESTEL. You tahu ke tak tahu fasa-fasa tu? You tahu ke tak fasa-fasa tu? Tahu? Komen tahu. Kalau tak tahu, komen X. You tahu ke tidak fasa-fasa tu dalam ESTEL? Dalam membina bisnes ni? Kalau tahu, komen tahu. Kalau tak tahu, komen X. Okey. Fasa pertama ialah fasa membina produk itu sendiri. Fasa masuk ke dalam produk. Fasa pertama ialah fasa ESTEL. Ini adalah SOP pertama. Fasa ESTEL ialah nombor 1, kita mendaftarkan diri kita, mendaftarkan line telefon dalam ESTEL dan top up.
seboleh mungkin kita kena MNP, tukar line. So, tukar line ke Istel, aktifkan kad dan top up. Itu perkara pertama dalam fasa Istel. Perkara kedua dalam fasa Istel ialah mendaftarkan semua nombor keluarga dan top up. So ini adalah benda yang kita wajib kena buat. Kalau ahli keluarga kita ada 5 orang, maka kita kena ada 5 nombor untuk ahli keluarga. Sebab Istel adalah perniagaan kita. Nombor 3, membeli ESK kepada akaun utama kita dan salah satu daripada akaun keluarga kita yang akan kita gunakan untuk meletakkan downline. Itu nombor 3, membeli ESK. Nombor 1, register dan top up untuk akaun sendiri. Nombor 2, register dan top up untuk akaun family. Nombor 3, membeli ESK untuk akaun utama dan akaun keluarga yang akan digunakan untuk meletakkan downline. 3 benda ni kena buat. 3 benda ni kena buat. Berapa tempoh masa? 1 minggu. 1 minggu. So dalam 1 minggu kena settle ni. Hari pertama ke hari ke-7 kena settle benda ni. So kita bila kita dapat downline, kita kena cerita pada downline kita. Dalam masa 7 hari kau kena settle benda ni. Barulah bisnes kita akan berjalan. Sebab kalau dia tak top up, tak jadi. Tadi Ponik dia follow up orang-orang yang tak top up. Seorang-seorang Ponik PM. Dapat 10 orang je yang Ponik dapat WhatsApp. Yang lain Ponik tak dapat WhatsApp lagi. Tak sempat. Pasal ni ada meeting lagi. So, apa yang kita kena buat? Fasa Istel. Fasa pertama ialah fasa Istel. Iaitu mendapatkan penjimatan maksimum. Untuk mendapatkan penjimatan maksimum, 1, you kena tukar nombor you kepada Istel dan top up. Maknanya daftarkan line Istel dan top up. Kalau tak boleh nak tukar nombor disebabkan ada tukar line disebabkan ada kontrak, itu cerita lain lah. Tapi kena daftar Istel dan top up. Itu nombor 1. Nombor 2, daftar semua nombor keluarga ke dalam Istel dan top up. Itu nombor 2. Nombor 3, beli ESK untuk akaun utama dan akaun keluarga yang akan digunakan untuk mendaftarkan downline. Itu 3 benda. Dalam fasa 1 iaitu fasa Istel, fasa penjimatan. Kalau faham 3 benda, komen faham. Okey, sekarang. Kalau you sudah buat nombor 1, you komen 1. Kalau you sudah buat nombor 1 dan 2, you komen 1, 2. Kalau you sudah buat nombor 1, 2 dan 3, you komen 1, 2, 3. Kenapa Zainal dengan Muiz tak buat lagi daftarkan akaun family? Kalau misal kata you tak ada ahli family, contohnya you bujang dan sebagainya tak ada ahli family, maka you hanya perlu mendaftarkan 2 akaun sahaja. Akaun pertama dan akaun kedua. Sebab satu IC boleh 5 akaun. Okey? Akaun kedua tu letak di bawah akaun pertama. So akaun pertama A, akaun kedua B. So B akan didaftarkan di bawah A. A sebagai referral kepada B. Lepas tu you beli ESK untuk A dan B. Muiz, nanti kalau misalnya you bujang, you tak ada family, malam ini you kena daftarkan akaun kedua. Dan top up. Lepas tu kena beli ESK. ESK untuk akaun pertama dan kedua. Secepat mungkin. Kalau tak ada duit, sorry lah, masuk berniaga, you kena cari duit. Okay? Diorang tak nak tukar, saya dah bagi tahu dah. Maka tinggalkan diorang. Register 2 nombor untuk you. Dan you buat betul-betul sampai you dapat duit. Sebab, okay, mungkin diorang tak nak tukar sebab diorang bayar bil. Kalau diorang bayar bil, you jangan kacau. You hanya tukar apa yang you bayar bil sahaja. Faham Is? You hanya tukar apa yang you bayar bil sahaja. Kalau bil tu orang lain bayar, you jangan kacau. Kalau bil tu orang lain bayar, you jangan kacau. Itu duit dia. Tapi kalau bil tu you bayar, maka dia mestilah line Istel. Faham? Muiz, itu dia orang tak nak bayar. Dia orang tak nak bayar sebab itu dia orang bayar kan. Bil dia kan Muiz kan. Ponik lupa nak cakap pasal bil tu. Kalau dia orang bayar, jangan. Yang you daftar untuk nama you ni ialah kalau you
yang kalau you yang bayarkan nombor telefon tersebut, sebagai contoh you bayar untuk anak you dan sebagainya. So adik-beradik you tinggalkan. You tinggalkan, bukan tinggalkan dalam hidup, tinggalkan dalam istilah. You just register 2 nombor. Malam ni register nombor kedua. Boleh Muiz? You dah ada SIM card tak Muiz? Muiz dah ada SIM card tak? Ada lebih 3. Good. So you register satu sahaja dulu malam ni. Letak bawah akaun utama. Lepas tu settlekan ESK untuk kedua-duanya. Kalau misal kata you tak ada duit, siapa-siapa tak ada duit, maka you kena cari duit. You kena cari duit dan you kena settlekan ESK. Sebab fasa 1, you kena settlekan sepenuhnya SOP. Alhamdulillah. Good. Maknanya sekarang ni kan, you tunggu ESK ke apa ke, you tak akan dapat duit. You akan dapat duit bila you taja orang. Sebab tu you kena daftarkan akaun kedua secepat mungkin. Daftarkan akaun kedua secepat mungkin supaya you boleh taja orang. Sebab penajaan akan berlaku di bawah akaun kedua. Semua dah faham tak konsep awal ni? Fasa 1. Fasa 1, fasa istel. Fasa istel. Kalau tak ada akaun family, maka minimum kena ada 2 akaun. Sebab akaun kat bawah tu kita akan gunakan untuk mendaftarkan orang. Okey? Dan kedua-dua akaun 1 dan 2 itu kena beli ESK. So SOP dia, fasa 1 ialah pematuhan SOP istel. Pematuhan SOP istel ialah 1, tukar nombor sendiri kepada istel dan top up. 2, tukar nombor family kepada istel dan top up. Kalau tak ada nombor family, iaitu tak ada nombor yang kita tanggung, nombor family yang kita tanggung, maka kita tak tukarlah nombor ahli keluarga. Kita just daftar akaun kedua untuk diri kita sahaja. You jangan bergerak dengan satu akaun, rugi. Nanti pun tunjuk macam mana ruginya. Right, faham So itu fasa 1. Siapa tak clear fasa 1? Kalau clear fasa 1, komen clear. Kalau clear fasa 1, komen clear. Okay, very good. So, make sure you penuhi segala SOP. Kenapa you kena penuhi segala SOP? SOP dia macam ni. Sepanjang pengalaman Pok Nik membimbing orang dan membuat kerja-kerja ni, orang-orang yang loser ni, yang tidak akan berjaya ni, dia ada satu perangai kan. Dia kata, okay, dia daftar. Tapi dia tak top up. Ni top up ni sebab istel. Projek-projek lain pun, dia tak beli starter kit. Contohnya kan. Dia tak top up. Tanya, kenapa tak top up? Saya top up lah nanti bila ada orang. Lepas tu katakan dia taja orang. Maka orang yang dia akan taja pun akan top up bila orang tu ada orang. Tapi orang tu lah tak akan cari orang. So, bisnes dia hanya membazir masa. Bisnes kita, mentaliti kita, kita masuk, kita terus penuhi SOP. Sama ada orang ke tak ada orang. Sebab bila siapa-siapa saja masuk, sama ada orang ke tak ada orang, tugas dia ialah memenuhi SOP. Masuk, ini terus kena komit. Kau jangan tunggu ada orang ke tak ada orang, nanti saya dah taja orang baru saya balik ni. Tak boleh. Itulah tindakan yang salah. Sebab you tidak meletakkan diri you pada kedudukan di mana you boleh memaksa orang dan bertegas dengan orang untuk memenuhi keperluan bisnes. Bisnes ni kalau orang bawah you tak top up, orang bawah you tak beli ESK, you tak dapat duit. Kalau you berlembut, mana you tak dapat duit. Baik you jangan buat terus. So mentality macam tu kena ada. Okay? So kalau misal kata orang tu kata nanti dah ada orang, nanti saya beli ESK. Gini kau jangan buat tak boleh. Sebab kita akan membazir masa nak follow up. Faham ke tak faham? Faham? Kalau faham, komen faham. Faham So make sure kalau you tak ada duit, you cari duit. Tapi you kena top up semua akaun-akaun you dan you kena beli ESK segera. Sebab apa? Nanti senang you nak bercakap dengan downline you. Masuk je terus kena settlekan semua sekali. Itu SOP dia. SOP fasa 1 iaitu SOP istel. Settle. SOP istel ni kena siap dalam tempoh berapa lama? Tiga benda ni kena siap dalam tempoh berapa lama? Tak. Akaun yang dah aktif tu Zainal, bila akaun dah aktif terus beli ESK. Sebab dia dah aktif. Akaun kedua tu, malam ni daftar terus akaun kedua. Dah ada SIM card ke akaun kedua?
untuk SIM card, untuk akaun kedua tu? Dah ada SIM card tak? Tak ada. Terus order sekarang juga. Sebab you duduk jauh Zainal kat Sarawak, maybe you kena order 5 ataupun 10. Masuk Ampere order 5 atau 10. Sebab nanti you dapat orang kat tempat you perlukan SIM card. Terus order 5 atau 10. ESK nak sampai sekarang ni 10 hingga 15 hari. Kadang-kadang 20 hari. Hari tu Ponik 19 hari. So you nak tunggu ESK lambat lah. Tambah-tambah kalau pergi ke Sarawak lagi lambat. So you cepat-cepat order ESK you malam ini. Sebab nak sampai tu mungkin hujung bulan 7 dah baru sampai. Lepas itu malam ni you terus masuk dalam Ampere ke affiliate you terus order SIM card daripada Ponik. Ponik pagi esok Ponik terus post. Boleh Zainal? Malam ni juga order. You order 10 SIM card sebab you duduk Sarawak. Boleh? Alright. So settle Semua sekali kena settle dalam masa 7 hari. SOP 1. SOP 1 kena settle dalam masa 7 hari. Itu adalah perkara yang perlu difahami dan perlu diduplikasikan dalam pemikiran semua orang dalam organisasi you. Sebab you bina organisasi, you masukkan orang, komitmen dia dalam masa 7 hari kau kena settlekan ini dalam masa 7 hari. Kau cakap tak boleh aku gitu gini kan. Maka orang itulah orang yang beralasan, you kena tinggalkan dia. Jangan duduk dalam kalangan manusia beralasan. So you cakap ke dia, okey macam ni lah. Mungkin benda ni tak sesuai untuk kau. Kau jangan masuk lah. Lepas tu korang pun kena terus buat kerja. Nanti kau orang akan tengok bila kau cakap kau jangan masuk, dia cakap apa sebelah? Tak boleh. Pasal kau tak boleh nak penuhi komitmen. Kau kena buat dalam masa 7 hari. Kau tak boleh buat dalam 7 hari, kau jangan masuk. Dia cakap, okey cari. Tak apa, kau cari duit. Kalau kau boleh settle 7 hari, aku bagi kau masuk. Kalau tak boleh settle 7 hari, aku tak bagi kau masuk. Sebab nanti kau akan rugi saja duit tu. Simple. Boleh tak you bercakap macam tu? Bagi ultimatum, bagi kata dua terus, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Mampu ke tak mampu untuk you bercakap macam tu? Sebab kalau you tak mampu bercakap macam tu, you jangan buat bisnes. Berani tak? Berani? Kalau berani, kau main berani. Good. So, you kena ubah diri you. Penghasilan kita, keberhasilan kita terletak 100% kepada kualiti kita sebagai manusia. Kalau kualiti kita sebagai manusia tidak bertambah baik ketika kita masuk projek, maka income kita akan sama seperti sebelum ini. Untuk dapat income 5 angka, maka kualiti diri you perlu berubah. Benda yang you takut buat sebelum ini, you kena berani. Benda yang you rasa salah buat sebelum ini, you kena rasa betul. Dulu Ponik rasa salah. Apa masuk kena beli tu, beli ni. Tapi, kalau masuk tak beli starter kit, tak beli package dan sebagainya, mana ada duit? Buat 2 tahun pun tak dapat. Dapat komisen RM20. 20 tahun kau buat kerja, dapat komisen RM20. Itu adalah satu penganiayaan kepada diri kau. Puncanya, pemikiran kau salah. Kau cakap kau tak suka dan rasa sampai sebagai salah orang tu melabur. Kau nak bisnes, kau kena labur lah. Sebab tu kalau HIO dulu dia buat sampai 20,000 apa semua kan, Ponik tak setuju. Tapi bila Ponik fikir balik sekarang dengan pemikiran yang berbeza, memang kena macam tu. Kalau nak buat kerja, kena 20,000 masuk tu. Baru you akan ada income. Tapi kena cari orang yang mindset betul lah. Sebab 20,000 bukan sikit. Dan orang tu kena betul-betul. Kau kena ni gini. Kau jangan pula janji, abang masuk je 20,000, nanti saya letak downline bawah abang. Lepas tu saya akan cari orang letak lagi bawah abang. Jangan. Kau masuk 20,000, kau buat kerja. Itu duit kau. Itu cara dia. Kita jangan berjanji yang bukan-bukan. Nanti orang kata kita menipu. Dan memang kita menipu pun kalau kita berjanji. Ponik ada tak janji nak letak orang bawah you? Tak ada kan? Ponik kata, beli benda ni, Ponik ajar you bagaimana cari orang. Orang you kena cari sendiri. Rasa tak? Rasa tak? So kita punya target ialah mencari 10 hingga 20 orang. 10 hingga 20 orang sebulan. InsyaAllah sebenarnya boleh sangat dia. Boleh sangat. Dengan cara flyers pun dah cukup dah sebenarnya. Dengan cara flyers pun dah cukup sebab platform dah ada. Baik So, dalam masa 7 hari pertama, semua orang yang kita masukkan ke dalam bisnes perlu menyelesaikan fasa 1. Iaitu fasa istel. Fasa 1. Baik. Now kita bercakap tentang fasa 2. Dah settle dah fasa 1 dah faham dah? Fasa 1 dah faham dah? Kalau faham, komen faham. Okay, alright. Siapa yang dah settle keseluruhan fasa 1?
Siapa yang dah settle keseluruhan fasa 1, komen 1. Siapa yang belum settle lagi keseluruhan fasa 1, komen 2. Keseluruhan fasa 1 bermakna siap. Sekurang-kurangnya 2 akaun bersama dengan top up dan ESK. Siap sekurang-kurangnya 2 akaun bersama dengan ESK sebagai persediaan untuk mendaftarkan orang. Kena Ainah, Muiz, Zainal, make sure malam ni mulakan kerja untuk siapkan fasa 1. Esok atau lusa mesti siap dah fasa 1. Tak siap fasa 1, you nak berniaga macam mana? You nak berniaga macam mana? Tak siap fasa 1. SIM card belum sampai. You beli dengan Poknik ke beli kat Beli-Beli? Dengan Poknik. Oh, beli bila? Ainah beli bila semalam? Baru, patutlah. Esok sampai. Ainah beli berapa keping Ainah? 3 max, okey. Sekarang ni boleh beli 20 keping. Poknik buka dalam OPay boleh beli 20 keping. Okey, insya-Allah bulan depan Poknik akan beli lagi dalam 500 keping ke 1000 keping ke. InsyaAllah. Poknik dah siap dah semua sekali. Kaedah-kaedah untuk Poknik mengepos pada you. 100 keping sehari pun Poknik boleh post. Jangan risau insya-Allah. Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan. Kebayangkan Poknik terpaksa buka tempat pengeposan untuk bimbing korang ni. Bukan sikit Poknik buat bekerja untuk korang. Lepas tu korang kata, komitmen tak boleh bagi lagi, Poknik banyak masalah. Memang Poknik tinggal lah. Gila. Kalau Poknik buat kerja tak bagi Poknik bagi komitmen, korang takkan tak boleh bagi komitmen. Bagi komitmen full lepas ni flyers dah print dah. Kalau belum print malam ni settlekan supaya esok boleh print, esok lusa boleh terus distribute. Bila lagi kau nak tunggu? Kan? Bila lagi nak tunggu? Siapa belum print komen 1. Siapa belum print flyers komen 1. Malam ni siapkan design termasuk dengan kontak printer terus. Tadi Poknik dah bagi dah printer dalam grup. Siapa yang nak print ada tempat tu. Online je. Nanti dia akan post pada you guys. So, tak payah tinggal berbilik you. Malam ni siapkan untuk printing. Poknik dah tanya banyak printer. Dia orang bagi 200 lah, 180 lah untuk 1000 keping. Printing yang ni RM60 je 1000 keping. RM60 1000 keping. Yang lain Poknik dah tanya ramai. 200, 180, 220. So malam ni, you wajib siapkan flyer you. Make sure QR tu merujuk pada link affiliate you. Link affiliate OnPay you. Jangan silap link. Malam ni, siapkan poster. Lepas tu terus hantar kepada printer, terus bayar. Okey, malam ni siapkan poster. Campur, hantar ke printer, campur bayar. Faham tak faham? Faham ke tak? Link tu tukarkan ke ChatGPT kan. Letak link OnPay, cakap tukarkan QR. Poknik tak reti sangat macam mana nak buat QR, tapi ada QR generator. You ambil link OnPay you letak dalam QR generator, dia akan generatekan link, dia akan generatekan QR, lepas tu you test lah tengok, dia adakah dia buka save space you ataupun tidak QR tu. You kena test tu sebelum you print. Adakah QR tu akan bawa ke save space you. Kan pergi save space orang lain, letih saja you. You jangan cuai yang itu. Kalau you cuai, siapa you nak salahkan? Diri you sendiri je lah. Jangan cuai. Alright. Okay, faham setakat ni? Boleh. Letak nombor sekali pun boleh. Tapi Poknik kalau boleh, okay. Kalau you letak nombor, orang akan WhatsApp you tanya macam-macam. Poknik tak nak you layan orang tanya bila dia tanya macam-macam. Poknik sebab semua info dah ada dalam website. Dan ada setengah orang dia malas membaca. Dia nak senang je. Nak senang terus faham. Baca malas. Dia akan terus call kita nak tanya itu ini. You jangan layan orang macam tu. Sebab kalau dia masuk pun dia akan menyusahkan you. Siapa-siapa tanya you, boleh tahu lebih lanjut tak? Semua maklumat kami dah letak dekat website.
boleh baca kat website. Kalau dia tak boleh baca website, dia tak sesuai untuk bisnes kita. Faham tak? Ponik tak nak you bazir masa. You tak ada masa. You nak cakap orang tu orang ni buat apa? You tak ada masa. So kalau orang tu tak boleh baca website, tak boleh bagi masa 2-3 minit untuk baca website, then buat apa dia masuk dalam bisnes kita? Tak ada. Kita baca website. Baca satu-satu. Dia website tu tak boleh baca. Macam mana dia nak baca penerangan ponik dalam Telegram? Tak boleh punya. So kalau orang tanya, jangan jawab. Orang tanya, jangan jawab. Faham tak? Orang tanya, jangan jawab. Orang tanya, jangan close. Cakap, baca kat website. Semua dah ada. Oh, saya tak sempat ini. Kalau tak sempat, jangan masuk. Kena guna kaedah macam tu. Oh, tak apalah. Saya teranglah supaya abang faham. You pun habis sejam. Masa sejam tu, you boleh duduk baca Quran. You boleh duduk semayang. You boleh duduk layan family you. Tapi you decide untuk bercakap dengan orang yang tak tentu masuk pun. RM10 je pun. Apa kecoh sangat nak terang sampai sejam? RM10 je. Apa sangat kau lapar sangat dengan orang sampai sanggup nak terangkan selama sejam pasal benda RM10? Kau kena sombong lah buat kerja. Selagi orang tu tak bayar RM10, kau jangan bercakap dengan dia. Tuan baca penerangan kat website. Semua kita dah ni. Oh, awak belagak Maafkan saya. Tapi saya tak akan terangkan. Semua benda saya dah tulis kat situ. RM10 je kau nak menerangkan sampai sejam dua RM10. Lepas tu belanja pula teh tarik RM3. Nasi goreng pula dia bedal RM15. Kau gila ke apa? Buat kerja biarlah beragak sikit. Ponik kesian kat you sebab Ponik tahu you buat kerja macam tu. Kalau boleh orang tanya, bukan main lagi. Aku ni seorang yang bagus, polite, nak cerita satu-satu. Jangan, itu kerja bodoh. You takkan sukses macam tu. Hanya bila dia bayar, maka dia dah tunjuk komitmen, baru dia layak untuk masa korang. Cukuplah korang kena kuda. Berapa lama dah korang kena kuda ni? Semua orang kuda kau, free je. Time kau minta tolong, tak ada orang nak tolong kau. Korang pun tahu apa yang Ponik cakap ni betul. Lepas tu korang sedih, korang sakit hati. Padahal korang yang bodoh bagi orang kudakan korang. Dia tak marah. Kesian kat korang. Boleh Jovili tapi tapi kau nak buat benda susah buat apa? Boleh Jovili. Kalau link kat Ompay terus, dia cerita. Lepas tu link kat Anakai, dia berbicara Jawa dengan Anakai. Lepas tu kau kat Ompay balik. Kenapa kau nak susah? Kalau kau nak Nakai, kau Nakai je. Biar close dekat Nakai. Jangan pergi 2-3 tempat. So kalau misal kata nak test, buat 1,000 yang Nakai, 1,000 yang QR Ompay. Bila jumpa mana yang paling cantik, kau print lagi 5,000 yang menjadi tu. Boleh Jovili faham Tukar korang, kalau misal kau kata korang malas nak main social media ke apa kan, tukar korang balik kerja, jangan balik rumah. Sejam tu kau pergi dulu kat stesen bas ke, kat airport ke kat mana, kau pergi bagi dulu. Bagi je. Takkan bagi gini bukan tak boleh buat, bagi je. 1,000 orang kau bagi, katakan 15 orang berminat, 3 orang daftar. Jadi RM60 kau belanja, 3 orang daftar. Nanti Ponik tunjuk, satu orang yang follow SOP berapa ringgit kau boleh dapat. Ponik tunjuk sekarang. Dah faham dah yang itu? Okey? Dah faham yang itu Tapi yang tu bukan fasa. Tadi kita cakap fasa 1. Lepas ni Ponik nak cakap fasa 2. Yang tadi yang boleh cakap fasa flyer tu fasa 3. Fasa 2 pula. Ready untuk fasa 2? Ready untuk fasa 2? Okey, ready. Good. Okey tak penerangan malam ni? Suka tak penerangan malam ni? Suka tak penerangan malam ni? Suka, Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fasa 2 ialah fasa pembinaan tapak bisnes. Fasa pembinaan tapak bisnes. Apakah makna tapak bisnes? Tapak bisnes ialah satu tempat yang kita hantar orang. Tapak bisnes ialah kedai kita. So, kedai kita sekarang boleh berada dalam affiliate Ompay yang Ponik dah sediakan. Boleh berada dalam Nakai. Boleh berada dalam beli-beli. Itu tapak kita. Kalau tak ada tapak, kita tak boleh letak kedai. Kita tak boleh berniaga. Orang berminat je, kita terpaksa set appointment cerita sejam. Kita tak banyak masa.
Kita tak tahu, esok kita tak tahu kita hidup lagi ke tak. Tahun depan kita tak tahu lagi kita hidup ke tak. Ini satu orang kau cerita sampai sejam, dia tak tentu masuk. Tahun depan tak sempat siap kerja, kau mati. Anak bini kau susah, siapa nak jaga? Kita tak tahu bila kita mati. Kenapa buat kerja slow-slow ni? So tapak nombor 2, fasa nombor 2 ialah fasa penyediaan tapak. Fasa penyediaan tapak ialah dalam bisnes kita mendaftarkan diri sebagai affiliate OMPay. Mendaftarkan diri sebagai affiliate OMPay, you akan dapat sales page. Bila you dapat sales page, you terus boleh promote kepada orang. Bagi QR code. Dalam story boleh, dalam WhatsApp status boleh, dalam apa pun boleh, macam-macam. Bagi flyer pun boleh, tepuk bahu member pun boleh. Sebab dah ada tapak. Kalau tak ada tapak, aku buat satu projek habis gini-gini. Lepas tu, macam mana nak tahu? Nanti aku cerita kat kau. Apa benda buat kerja macam tu? So, kena ada tapak. Perkara kedua, tapak kedua ialah dalam nakai. Kena daftar nakai, kena set up nakai. Perkara ketiga ialah beli-beli. Kena beli produk dalam beli-beli supaya jadi affiliate dalam beli-beli. Yang paling senang sekali, yang paling cepat sekali ialah register dalam OMPay. Sebab website dah siap, kau register nama kau je. Dah kau ada link, dah kau boleh ni. Tak sampai 1 minit kau dah ada satu tapak. Lepas tu kau binalah tapak dalam nakai dan juga dalam beli-beli. Tapi OMPay tak sampai 1 minit. So penyediaan tapak yang 3 benda. Iaitu sales page OMPay sebagai affiliate OMPay. 1. Yang kedua, beli-beli sebagai affiliate beli-beli. Boleh letak dalam situ. Nombor 3, nakai sebagai chatbot. Okay. So ini kena siap 3 ni. Bila nak buat 3 ni? 1 jam pertama ketika mendaftarkan diri ke dalam program bimbingan 5 angka pon ni. 1 jam pertama. Maknanya dalam hari pertama mesti siap semua tu. Penyediaan tapak. Penyediaan tapak perniagaan. Part kedua dalam fasa 2 ialah memasukkan diri ke dalam sistem bimbingan. So ada 2. Dalam fasa 2 ada 2. Itu penyediaan tapak dan nombor 2 memasukkan diri dalam sistem bimbingan. Memasukkan diri dalam sistem bimbingan tak susah. Ada 3 benda sahaja. Iaitu 1, masuk ke dalam grup WhatsApp upline. Upline akan bagi link. 1, masuk grup WhatsApp upline. Nombor 2, masuk grup Telegram di mana Puan Nik letak semua video-video. Nombor 3, masuk dalam Facebook group di mana Puan Nik letak video-video. So video ada dekat Telegram, ada Facebook group. 2 dah ada tempat. 2 tempat. YouTube Puan Nik pun ada tapi Puan Nik backup je kat situ. Puan Nik tak nak public kan, nanti semua orang tengok. Puan Nik nak you guys je tengok. Okay. Dan yang keempat, ada 4 benda 1, grup WhatsApp upline. Nombor 2, grup Telegram Puan Nik. Nombor 3, Facebook group Puan Nik. Nombor 4, sistem broadcast email Puan Nik. Sistem broadcast email Puan Nik ni korang kena daftar. Daftar dia dalam OMPay secara mendaftarkan prospek offline. Kalau kau dapat orang dekat nakai, kau kena daftarkan secara manual dalam OMPay. Kalau kau orang bagi SIM card tengah jalan, jumpa member, kau kena daftar manual dalam OMPay. Supaya apa? Sebab Puan Nik boleh hantar email kat dia. Bila hantar email, apa benda semua, dia akan ada akaun affiliate semua. Dia pun boleh buat promosi dengan cepat. Itu ialah fasa 2. Fasa 2 kena siap dalam hari pertama lagi. Tak banyak, 7 perkara sahaja. 7 perkara kita bahagi kepada 2. Itu fasa 2A, fasa 2B. Fasa 2A ialah menyediakan tapak perniagaan. Menyediakan tapak perniagaan ada 3. Link affiliate OMPay, link beli-beli, link nakai. Ada tapak, you boleh berniaga. Fasa 2B ialah masuk ke dalam support system. Masuk dalam support system ada 4. Masuk dalam support system ada 4. Iaitu grup WhatsApp upline. Tempat di mana you menyelesaikan segala masalah downline you. You kena ada grup WhatsApp untuk downline you.
Nombor 2, you kena masukkan dia ke dalam grup Telegram Poknik, di mana Poknik menyediakan video-video bimbingan. Inilah yang dia orang beli tu, video bimbingan tu. Nampak tak? Yuran RM10, free satu SIM card. Itu video bimbingan. Nombor ketiga, backup dekat dalam Facebook group. Pun video bimbingan yang sama. So, dia orang bayar RM10, dia orang dapat daripada Poknik video bimbingan dalam Telegram dan dalam Facebook group. Dan email bimbingan melalui email broadcast yang Poknik buat. Sekarang ni Poknik nak tambah satu lagi bimbingan, iaitu email sequence. Setiap hari akan hantar satu email. Setiap hari satu email. Ajar dia step by step apa kena buat. Itu fasa 2 kena siap pada hari pertama. Kalau you tengok mesej Poknik kata 1 jam pertama kena settle fasa 2 tu. Perasan ke tak perasan? Kalau perasan, komen 1. Okay, good. Alright. Adakah you sudah jelas mengenai fasa 2? Kalau jelas, komen 2. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan fasa 2? Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan fasa 2? 1 jam. So fasa 2 ni boleh siap dalam masa 1 jam. Sebenarnya tak sampai 1 jam fasa 2 ni. Tapi kita bagi 1 jam. So 1 jam pertama, bila orang tu beli je SIM card, beli je keahlian dapat 1 SIM card free tu, you kena pastikan kalau you jumpa offline dekat meja minum tu juga, dia terus masuk 1. Macam mana you nak pastikan dia masuk 1 tu? Macam mana you nak pastikan dia masuk 1? You kena menyediakan satu starting document. Starting document, you boleh tiru Poknik punya. bit.ly/direct Poknik. You boleh tiru tu. So, you mesti ada dokumen tu. Sudahkah you meniru dokumen, starting dokumen Poknik dan menukarkan dengan maklumat-maklumat diri you? Sudah atau belum? Kalau sudah, komen sudah. Semua wajib buat ini. Okey. Jovili, bila ada dokumen tu, you rasa senang tak untuk uruskan anak buah you? Senang kan? So, bila orang masuk je, you terus bagi itu dan cakap ke dia, dalam masa 1 jam pertama, kau siapkan yang ini. Dalam masa 7 hari, kau kena siapkan SOP fasa 1, iaitu SOP Istel. Sementara kau siapkan SOP Istel, kita akan buat fasa 3 terus. So, fasa 3 tu dia akan bermula seawal hari pertama lagi. Dan fasa 3 hanya boleh bermula seandainya fasa 2 sudah disiapkan. Fasa 1 tak siap lagi, tak apa. Fasa 2 sudah disiapkan, barulah kita boleh buat fasa 3. Fasa 3 ialah mencari 10 hingga 20 orang sebulan masuk ke dalam program bimbingan Poknik. You jangan cakap masuk ke dalam Istel. Masuk ke dalam program bimbingan Poknik. Faham tak? Okey? Fasa 3, mencari 10 hingga 20 orang pelajar baru. Program bimbingan Poknik. Itu nama dia. Mencari pelajar baru untuk program bimbingan Poknik. Barulah you tidak jadi kaki tai MLM yang orang marah tu. You mencari, saya sedang mencari pelajar untuk program bimbingan selama 3 tahun. Dalam program ini anda akan belajar bagaimana membina pendapatan 5 angka secara teori dan juga praktikal. Yurannya hanyalah RM10 sekali bayar. Adakah anda berminat? Oh, saya minat. Kalau anda berminat, sila rujuk website ini, baca satu-satu dan fahami komitmen yang anda perlu lakukan. Dia pun baca. Oh, tak apa, ada komitmen. Settle tak sampai 1 minit pun kau boleh settle kau orang.
Agak-agak kalau kaedah macam tu, berapa orang sehari kau boleh jumpa? Berapa orang sehari kau orang boleh jumpa kalau kaedah macam tu? Kaedah mencari pelajar baru. 10 orang sehari boleh jumpa? 10 orang sehari boleh jumpa? Boleh tak boleh? Komen. Boleh lah. 100 orang sehari boleh kau orang hantar WhatsApp. Batu Ponik cakap, jangan present. Kalau kau present seorang je sehari. Bila kau nak berjaya kalau kau boleh jumpa seorang je sehari? Dah nampak dah kenapa Ponik cakap jangan present? So sekarang, isu mencari 10 orang sebulan, 10 hingga 20 orang sebulan, senang ke susah? Isu mencari 10 orang sebulan. Senang ke susah nak cari 10 orang sebulan? Senang. Siapa rasa macam, kalau macam ni aku rasa aku boleh berjaya lah. Sebab kalau you berjaya masukkan 10 orang sebulan, dan semua tu ikut SOP, you boleh dapat 2,000 sebulan. Setiap bulan dapat 2,000. Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Sebab 2,000 tu banyak datang daripada ESK. Daripada duit top up dia dalam RM40-50 je dulu. Senang. 20, okey, Ponik nak tanya you secara terang. Dengan kaedah mencari pelajar untuk bimbingan Ponik, you rasa you boleh dapat tak 20 orang sebulan, setiap bulan, selama 3 tahun? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, komen 1. 20 orang sebulan, setiap bulan, selama 3 tahun. Good, good. Sekarang ni Ponik nak tanya satu lagi. Boleh ke tak boleh you fokus selama 3 tahun, tinggalkan semua benda lain supaya you boleh buat benda ini satu sahaja selama 3 tahun? Yes or no? Huruf besar. Kalau misal kata setiap bulan you dapat masukkan student seramai 20 orang ke dalam kelas Ponik. Setiap bulan 20 orang masuk student dalam kelas Ponik. Setiap bulan. Guys, you masuk 20 orang dalam kelas Ponik. Setiap bulan, dan semua 20 orang tu mematuhi SOP fasa 1. Ingat lagi tak SOP fasa 1? SOP fasa 1 ada 3 benda. Register nama sendiri dan top up, register nama family dan top up. Lepas itu, beli ESK. 2 ESK. Kalau you boleh buat macam tu, 20 orang sebulan, you akan dapat 4,000 bulan tu. 20 orang. Boleh tak you buat 20 orang sebulan untuk you dapat 4,000? Boleh ke tak boleh? Mampu ke tak mampu? Mampu ke tak? Jawapan dia mampu ke tidak? Kalau mampu, komen mampu. Okay, good. So, kalau orang lain dia jadi ejen takaful, korang jadi ejen kelas Ponik. Nampak tak? Kalau orang lain jadi ejen takaful, korang jadi ejen kelas Ponik. Dan dalam Malaysia ni, orang yang join kelas Ponik tak sampai 200. Orang yang join kelas Ponik korang aja. So, bermakna tak ada saingan langsung untuk korang. Ponik dah buatkan supaya korang tak ada saingan. Seronok tak Ponik packagekan program kita jadi macam ini? Kita tidak kejar istel seperti mana orang lain kejar istel. Seronok ke tak seronok? Untung ke tak untung? Untung ke tak untung? Orang tanya. So, kenapa? Bukan kenapa. So, oleh sebab itu, korang kena paksa diri setiap hari mencari pelanggan untuk kelas Ponik. Bukan bayar RM1,000 pun. Bayar RM10 dapat SIM card free. Bayar RM10 dapat SIM card free. Tapi make sure dapatkan dia. Betul ni kau boleh bagi komitmen. Kalau kau tak boleh bagi komitmen, tak boleh. Cakap boleh, aku boleh bagi komitmen. Okay, fine. Fasa 1, gini, kena settle dalam masa 7 hari. Dan korang kena follow up. Korang kena tegas supaya benda tu berlaku dalam masa 7 hari. Dia cakap aku tak ada duit lah. Tak ada duit, kau kena cari lah duit. Kau kena berhutang. Aku pun berhutang.
Dan Ponik kau cakap nak belajar, kalau kau kena berhutang lah. Itulah pelajaran pertama. Itu adalah antara pelajarannya. Kau tak ada duit, kau pergi berhutang lah, kau nak berniaga. Dan kau nak berniaga sangat kan? Tidak ada orang yang nak berniaga senang-senang tak payah berkorban. Sekarang kau kena berkorban, kau cari duit. Kau kena gadai gelang, kau gadai gelang. Kau kena jual motor, kau jual motor. Sebab kau nak berniaga. Itu adalah lesson pertama. Itu adalah lesson. Itu adalah lesson. Kau faham tak? Korang faham tak? Itu adalah lesson. Pelajarannya. Bila kau nak berniaga, maka kalau kau kena jual kereta, kau jual kereta. Kalau kau kena jual rumah, kau jual rumah. Itulah orang peniaga selalu buat. Tak ada duit. Tak ada orang peduli masalah kau tak ada duit. Kau tak ada duit sekarang pun, kalau kau tak buat ini, sampai bila pun kau tak ada duit. Tapi kalau kau buat ini, mungkin selepas ini kau ada duit. Dan dengan cara yang Ponik bagi ni, kemungkinan besar korang boleh taja 20 orang, 30 orang sebulan. Tanpa perlu terlalu pandai. Dan insyaAllah kalau korang boleh taja 30 orang sebulan, korang dah ada 6,000 bulan tu. Kau tahu tak apa bezanya hidup korang kalau korang ada 6,000 ekstra bulan tu? Kau boleh bayang tak macam mana hidup korang? Sehari kau boleh taja 4-5 orang sebenarnya. Kalau guna cara Ponik. Itulah cara Ponik dulu masa Ponik buat MLM. Kejap ya Ponik buat. Ha. Alright. So far, daripada penerangan Ponik, adakah korang rasa, apa korang rasa sekarang ni? Daripada penerangan Ponik, untuk fasa 1, 2 dan 3. Fasa 3 panjang cerita. Ponik tak nak cerita banyak lagi. Fasa 3, part A, pasal flyers. Part A, pasal flyers. Apa rasa dalam dada you? Dalam dada you? Ada hari tu orang rasa Ponik, terima kasih. Saya akhirnya nampak jalan bagaimana saya boleh buat duit. Dah lama saya cari jalan, tak tahu macam mana. Apa rasa dalam dada you? Adakah you rasa lega? Adakah you rasa macam Allah banyaknya kerja, tak larat aku nak buat macam ni? Adakah you rasa ringan ke berat kerja cara yang Ponik ajar ini? Kalau account family tu memang kita yang bayar bil, maka kita lah yang top up. Kalau bukan kita yang bayar bil, jangan kacau. Account family tu kan, kalau bukan kita yang bayar bil, kita jangan kacau. Kalau kita yang bayar bil, maka kita lah yang kita mesti tukar ke Istel dan kita lah bayar top up. Perbelanjaan sama. Okey? Alhamdulillah, ringan kan? So, marilah kita sambung dengan fasa 3. Ready fasa 3? Kalau bini tak nak tukar, biarkan dia jangan tukar. Kau buat duit banyak-banyak, lepas tu kau joli. Biar dia tengok. Lepas tu dia cakap gini ni, kau hari tu tak nak tukar. Aku dah cakap kau tak nak tukar. Aku cakap kau tak percaya. Tak percaya mentang-mentang aku dah 10-15 tahun sengkit. Kau ingat aku akan sengkit sampai mati ke? Kau ingat aku sengkit sampai mati ke? Memanglah aku sengkit selama ni. Kan? Lepas tu bila dah berjaya, baru ni. Kau cakap dalam hati lah. Kau jangan cakap kat bini kau gitu. Kau cakap dalam hati. Oh, mentang-mentang aku sengkit, kau tak nak follow Aku cakap suruh tukar nombor ke Istel, kau tak nak. Kau tunggu aku buat duit. Lepas tu hari-hari kau pergi lenjan, dapat ke 10-20 orang sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lepas 2027 kau dah ada 10,000 dalam akaun kau setiap bulan masuk. Masa tu, barulah macam mana nak tukar nombor ni bang? Betul tak Ponik cakap? Yang perempuan-perempuan jangan marah. Ponik gurau-gurau je. Tapi realiti dunia sekarang macam tu. Engkau kan, kalau kau lelaki, kau tak ada duit, tak ada orang hormat kau. Anak beranak kau pun benci tengok muka kau tak ada duit. Lelaki tak ada pilihan, kau kena ada duit. Mak bapak kau pun benci tengok muka kau kalau kau tak ada duit. Mak mentua kau, pak mentua kau lagi lah benci kat kau. Dapat anak perempuan dia, tiba-tiba kau pokai sengkit. Lagilah dia benci. Anak beranak kau pun benci tengok kau tak ada duit. Kucing kau pun benci kalau kau tak ada duit. Dia nak makan sedap-sedap kau bagi nasi gaul dengan ayam je. Dan gaul dengan ikan. Mana kucing tu sayang kat kau? Sebabnya kau tak ada duit. Orang lelaki tak ada pilihan, kau kena ada duit. Orang lelaki hanya dihormati apabila ada duit. Boleh menafkahi keluarga. Sebab kalau lelaki tak boleh menafkahi keluarga, maka tak ada nilai kita sebagai lelaki. Itu adalah kehidupan kita.
Yang perempuan mesti setuju juga kan. Kalau lelaki tak boleh menafkahi keluarga, dia pun susah dan hormat. You guys yang perempuan-perempuan, setuju apa dia cakap? Kalau misal kata lelaki tidak boleh menafkahi keluarga, susah ke senang you nak hormat lelaki tersebut? Susah ke senang you nak hormat orang lelaki yang tidak boleh menafkahi keluarga? You tak akan boleh hormatnya. You tengok, dia ni makan duit bini je. Orang lelaki tak ada pilihan guys. You kena kaya, you kena ada duit. Tak kaya pun tak apa. Tapi mampu untuk menafkahi keluarga. Macam mana nak menafkahi keluarga? Buang malu kau. Pergi cari orang, bawa flyers tu dulu. Dengan WhatsApp dengan apa. Okey kan? Okey boleh kan? Dan Syafina pun cakap setuju 1000%. So siapa yang tak buat lagi flyers ni? Malam ni korang, kalau tak siap flyers lagi, malam ni korang kena bayar flyers tu. Malam ni korang design, malam ni korang hantar kat printer, malam ni korang bayar. Malam ini. Faham tak? Malam ini. Faham tak? Kalau faham, kami faham. Sorry lah kan kalau Ponik cakap macam bertegas. Ramai anak buah Ponik kat dalam ni. Dia tahulah Ponik kan. Dia terkenal Ponik. Ponik sebenarnya satu je. Ponik nak you guys ada pendapatan yang besar je kan. Dan Ponik tak kisah apa pendapatan Ponik. Kalau misal kata Ponik gagal menjadikan you berjaya, Ponik sendiri pun tak dapat duit. Ponik insyaAllah Ponik ada banyak cara untuk dapat duit insyaAllah. Bulan ni pun komisen Istel Ponik dah pun 6,000. Ponik nak cuba sampai target 20,000 lah insyaAllah. Tapi sekarang pun dah 6,000 dah. Ponik tahu dah nak buat duit. Cuma Ponik tak suka sangat kalau Ponik seorang je dapat duit. Ponik nak korang pun dapat duit. Untuk korang dapat duit, korang kena berubah. Lesson nombor 1, korang kena berkorban untuk bisnes kau. Korang kena hutang-hutang lah untuk beli ESK kau. Tak ada orang simpati pun dengan masalah korang. Tak ada orang simpati pun. Kalau korang harap, alah fahamlah keadaan saya ni, saya gini. Tak adalah orang akan cakap dalam hati dia, nak seorang faham, sila meninggal lah kau. Orang cakap macam tu. Betul. Tu lesson pertama. Kau tak ada duit, kau cari duit supaya kau boleh berada dalam platform untuk buat duit. Lesson kedua ialah kau kena cepat buat kerja. Dan kau kena tegas. Supaya setiap orang memenuhi SOP. Kalau orang tu tak nak penuhi SOP, banyak cikadak, kau tinggal. Sebab kalau dia tak nak penuhi SOP, macam mana akan bawa income pada kau? Kalau tak bawa income pada kita, kenapa kita nak duduk lepak dengan dia, sembang-sembang dengan dia? Jangan. Kita ada tanggungjawab, anak bini nak tanggung. Tiba-tiba kita lepak dengan orang yang menyusahkan kita dan tak akan bawa income pada kita. Jangan. Semua design flyer sendiri. Kalau tak pandai design, boleh minta orang design. Boleh minta tolong kawan-kawan design. Dia orang design pakai ChatGPT. Kejap sangat pun siap. Berapa bayaran flyers tu? Flyers tu RM1,000. RM1,000. 1,000 keping RM62. Link pun ni ada letak dekat dalam grup. Nanti kau orang cari. Siapa-siapa yang jumpa link tu balik, tepek balik kat bawah, dah banyak dah perginya. Ada yang nak prom untuk buat flyer simple tak Ponik? Ponik kalau buat flyers, Ponik tak pakai pun ChatGPT. Ponik tulis, minat sanggup tak labur RM10 untuk belajar bina income 5 angka. Pak QR tu je Ponik buat daripada dulu pun. Ponik tak tulis macam-macam. Ponik pakai Microsoft Word je. Ponik pakai, pasal Ponik tak pandai grafik. Ponik cakap, malah aku belajar grafik habis masa. Baik aku gaji kau orang buat grafik kan. Sekarang ni baik gaji kau orang buat AI. Gaji ke budak satu buat AI. Berapa ringgit je untuk dia buat AI tu pun siap. Gitu je. Kita pun boleh buat sekarang ni. Alright. So kalau korang tak pandai design, korang kena kerjasama lah satu sama lain untuk mendesign. So fasa 3 sekarang kita sedang bercakap tentang fasa 3. Fasa 3 ialah setelah kita siap tapatlah fasa 2, barulah kita boleh pergi fasa 3. Fasa 3 boleh bermula seawal hari pertama lagi. Sebab fasa 2 kita siap dalam sejam pertama. Ya, boleh. You potong kertas tu pada 4, you photostat 100 keping, you dah ada 400 flyer. 100 keping dalam RM10 kot.
Lepas tu you potong 4. Dulu Ponik pun potong setiap agak. Ponik potong 4. Lepas tu lepas apa tu Ponik print 10,000 dengan kertas yang paling nipis. Murah gila. Print 10,000. Kalau you ada kawan kan, you print 10,000 kan. Lepas tu you ambil 1,000 seorang, you letak bawah printer, QR tu you print. QR tu you print sendiri. QR tu you print sendiri. Nampak tak? You taruh kat printer, kat laser printer, keren, you print tu QR. Nampak tak? Boleh juga macam tu. Ponik boleh buat 10,000 keping, murah kan. Tapi Ponik tak nak lah terlalu banyak buat untuk you, sampai you tak buat kerja you. Ni pun Ponik siap register Shopee Express lah, itu uruskan singkat you macam-macam, latih you lagi. So walaupun Ponik boleh buat, tapi Ponik tak boleh buat sebab Ponik tak nak rosakkan you. Difahamkan maksud Ponik kan? Adakah you rasa apa yang Ponik buat pada you ini masih tidak mencukupi ataupun sudah mencukupi? Apa yang Ponik usahakan untuk you ni, adakah ia sudah mencukupi ataupun belum? Sila jawab. Sila jawab. Mencukupi atau tidak? Cukup. Kalau cukup, cakap cukup. Kalau tak cukup, cakap tidak. Kalau tidak, you cakap apa lagi yang you nak. Lepas tu Ponik akan bagi jawapan Ponik. Sama ada Ponik nak ni ke tidak. Sebab apa? You buatlah projek ni dengan siapa-siapa pun dalam Malaysia. Sifu mana pun you masuk dalam Malaysia buat projek ni, dia orang tak akan support you macam Ponik support you. You tak akan jumpa, percayalah. Setuju ke tak setuju Ponik cakap? Ponik bukan cakap besar, tapi Ponik tahu apa yang Ponik buat ni orang lain tak akan buat. Setuju ke tak setuju? Dan sekarang Ponik sediakan satu jalan yang sangat senang untuk you promote. Sangat senang untuk you promote. So walaupun kita letak KPI kita 10 hingga 20 sebulan, you cubalah target 20 hingga 30. Sentiasa exceed KPI. Sentiasa melebihi KPI. Supaya you akan dapat pendapatan yang lebih. Sebab kalau you menjadi habit you sentiasa melebihi KPI, you akan sentiasa berjaya dalam segala apa yang you buat. Alright, so untuk fasa 3, perkara pertama yang kita belajar ialah tentang flyers. Perkara kedua yang Ponik dah share dengan you hari itu ialah tentang WhatsApp Stories. WhatsApp Story tu, ingat tak dokumen yang Ponik bagi pasal WhatsApp Story? Ingat tak WhatsApp Status? Ingat tak dokumen yang Ponik bagi pasal WhatsApp Status? Dalam tu ada 20 status yang you boleh taruh dalam WhatsApp. Status tu, you boleh letak dalam WhatsApp, you boleh letak dalam Facebook, you boleh letak dalam Story, you boleh letak dalam Reels. You boleh suruh AI ambil ni, buatkan video untuk Reels, dia buat. Buatkan grafik untuk X, dia buat. Dia just ambil dia punya 20 hook tu yang Ponik dah bagi. So sekarang ni dengan 2 itu sahaja pun, you sudah mencukupi untuk you mendapatkan 10 hingga 20 peserta baru untuk kelas Ponik. Dia targetlah 20 ke 30. Mudah je. Kalau you ada duit, you pakai Facebook Ads, insya-Allah 100 orang pun mudah. Sebab orang nak masuk, dia bayar RM10 je. Jual barang RM10 ni, kos purchase tu tak mahal. Jual barang RM10 ni. Siapa pandai Facebook Ads, buatlah Ads. Confirm. Ponik bulan 7 ke bulan 8 baru Ponik nak start Facebook Ads. Ponik nak siapkan sistem dengan bimbingan dulu. Kalau tidak, Ponik dah start dah ni, bayar RM1,000-2,000 sehari, dapat masuk 30-40 orang sehari. Sebulan 1,500 orang. Tak peduli. Biasalah berniaga, kena bayarlah duit, kena pakai dah duit. Alright, so itu penerangan fasa 3. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 kena siap dalam masa 7 hari. Fasa 2 boleh siap dalam masa sejam. Kita bagi tempoh 1 hari untuk siapkan semua 7 perkara dalam fasa 2. Fasa 3 boleh bermula seawal hari pertama. Sebaik saja siap link you, maka you terus buat kerja untuk fasa 3. Sebab fasa 3 lah yang akan bawa duit kepada you. You tak buat fasa 3, you beli 100 ESK pun you tak ada duit. Sila faham. Duit you pergi pada orang lain sahaja. Duit you hanya datang dalam fasa 3. Fasa 1 tak bawa duit, fasa 1 membakar duit you sahaja. Fasa 2 tak bawa duit sebab dia tak pergi pada orang.
Fasa 3 lah yang akan bawa duit. Fasa 3 hanya boleh dilakukan kalau fasa 1 siap, fasa 2 siap. Kita buat fasa 1, fasa 2 supaya kita boleh buat kerja fasa 3. Semua benda ialah fasa 3 yang bawa duit. Dan semua benda kita buat, kita set up supaya fasa 3 boleh dijalankan dengan licin dan teratur. Maka you akan dapat pelajar baru. Bila you dapat pelajar baru untuk program Ponyit, tak ada masalah. You terus hantar startup dokumen, you terus hantar start dokumen. Lepas tu you terus bimbing dia supaya siap fasa 1 dalam masa 7 hari, siap fasa 2 dalam masa sejam, boleh run fasa 3 pada hari kedua tu dah run fasa 3. Fasa 3 patut bermula bila? Hari kedua. Tulis. Fasa 3 patut bermula bila? Hari kedua. Tulis. Hari kedua bermula fasa 3. Tulis hari kedua. Tulis. Fasa 3 hari kedua. Hari kedua bermula fasa 3. So macam you guys semua kan. Ponyit pun sedang, masa Ponyit mula-mula masuk kayu, Ponyit sedang mencari arah. Mencari macam ni cara. Sekarang ni, barulah Ponyit meeting. Sebab Ponyit dah clear macam mana. Fasa 3 dah bermula pada hari kedua lagi. Fasa 1 kena siap dalam masa seminggu. Fasa 2 kena siap dalam masa sejam pertama. So senang. Kita dah ada time frame bila kena siap tu. Alright, so next. Ponyit nak cerita tentang Istel punya marketing plan dan bagaimana kita nak buat. Kejap Ponyit dah alih Google Meet ke monitor atas. Dan Ponyit akan share kat bawah. So kadang-kadang bila kalau misal kata you nampak Ponyit macam menjenguk ke atas tu sebab Ponyit tengah tengok video lah, tengok you guys. Macam ni kan. Macam ni Ponyit tengah tengok monitor Ponyit ke atas ni. Tengah tengok gambar Ponyit bercakap. Kalau macam ni, Ponyit tengah tengok monitor Ponyit kat bawah, tempat Ponyit nak menconteng. Faham? Ni sekarang tengah tengok gambar ni, tengah tengok gambar Ponyit bercakap. Baik, share screen. Share screen, entire screen, alright. Nampak screen? Nampak screen? Baik draw. Okay. So bila you masuk, you pun fasa 1. Fasa 1 you pun register you punya account. Ni account A. Okay, account A you register, campur, top up. Own account. Register and top up own account. Lepas tu, you pun register account family. B. Berapa account family yang you tanggung? Bukan berapa family yang you ada. Berapa account family yang you tanggung? Kalau account family you tu dia bayar bil sendiri, you tak payah register untuk dia orang. You register untuk diri you. You register untuk diri you. So A dengan B ke C dengan D semua nama you. Kalau you tak ada tanggung nombor orang lain langsung, you akan bermula dengan 2 biji ini sahaja. Kalau you ada menanggung anak you, you juga tanggung akaun isteri you, you juga tanggung akaun ayah you, maka ginilah kedudukan dia. Satu IC sama dengan 5 nombor. So ini ialah basically maksimum yang you boleh register guna IC you. Macam Ponyit dah ada akaun A, B, C dengan D. Akaun E Ponyit tak register lagi. Akaun F, G, H, I, J, K, L, M, setiap satu anak
Poni akan register satu akaun untuk setiap anak dan Poni akan develop akaun tersebut sampai dia boleh ada income dalam 500 hingga 1000 ringgit sebulan supaya Poni tak payah bagi duit kat dia dah bulan-bulan. Dan setelah itu dia sudah ada income sendiri. Poni tak nak dia orang terlalu susah. Nampak tak? Itu Poni akan buat untuk anak Poni. Tapi sekarang macam ni je. Alright? So apa yang you kena buat ialah you aktifkan akaun ini sahaja dulu. Semua orang yang you taja akan letak di bawah akaun B. Nampak tak? Akaun lain you tak kacau. You letak bawah akaun B je. Faham? Jangan taruh bawah akaun C, jangan taruh bawah akaun D, jangan taruh bawah akaun E. So bila you dapat satu orang bernama Ali, maka dia juga akan buat macam you juga. SOP. Dia juga kena buat macam you juga. SOP. Kalau you dapat Aminah pula, Aminah tu juga akan buat macam ni juga. So mungkin dia akan ada akaun-akaun lain lagi. Tapi dia akan bermula macam ini. You faham tak ni? Faham? Kalau faham, komen faham. Kalau you tak faham, Poni tak boleh proceed. Ada soalan sila tanya sekarang. Alright. So itulah simulasi dia. Sekarang Poni nak tunjuk macam mana pendapatan you. So katakan ini akaun you. Ini akaun you. A, B. Ini akaun Zura. Zura 1, Zura 2. Zura 1, Zura 2. So Zura 1 ni, dia akan top up, dia akan ESK. Zura 2 akan top up, akan ESK. Kita Poni tak nak kira untuk akaun family yang ketiga, keempat, kelima lagi. So berapakah you akan dapat? Untuk akaun A ni, Zura 1, dia akan dapat 3% daripada RM35. Nampak? Ini bersamaan dengan RM1.08. Akaun A ni bila Zura ni, Z1 ni register, bila Z1 register, akaun A akan dapat 3% daripada top up. Dia tak akan dapat sponsor bonus. Akaun A tak akan dapat sponsor bonus sebab yang sponsor adalah akaun B. Lepas tu bila Z1 ni beli ESK, dia akan dapat RM38. Kemudian akaun Z2 pula. Z2 akan akan top up RM35, dia akan dapat 8%. 8% daripada RM35. Mana pula calculator pun ni. Ni. RM35 kali 0.08. Dia akan dapat RM2.80. Dia akan dapat RM2.80. Lepas tu, Zura 2 beli ESK, dia akan dapat RM28. Pasal Zura 2 ni pasal dia adalah generasi ketiga. Generasi ketiga dapat RM28. So A akan dapat RM1.08 campur RM38 campur RM2.8 campur RM28 sama dengan RM69.88 daripada akaun A. Akaun A dapat RM69.88. Faham tak?
Now, kita nak cakap pasal account B pula. Now, kita nak cakap pasal account B pula. Account B. Account B, bila Z1 register dan top up, bila Z2 register dan top up dan, account A lagi satu dapat, bila B register, dia ada sponsor bonus. Sponsor bonus dia, daripada account B, account A akan dapat RM 13. Campur 13 sama dengan RM82.88. Sorry RM82. Mana eraser? Dia akan dapat RM82.88. Itu account A dapat. Sebab account A akan dapat sponsor bonus daripada account B. Sponsor bonus daripada account B, RM. So total 82.88. Daripada account Z1, daripada account A sahaja. Account A dapat. So account B pula, bila Z1 top up, dia akan dapat 13%. So, 35 kali 0.13 bersamaan dengan RM4.55. Ni. Bila Z1 top up, top up, dia akan dapat B ni akan dapat 13%. So, dapat RM4.55. Lepas tu, B juga akan dapat sponsor bonus. Sponsor bonus ialah RM RM13. Bila Z1 register je, B terus dapat RM13 sponsor bonus. Lepas tu, bila Z1 beli ESK, B akan dapat RM 128. Lepas tu bila Z2 top up, ni Z2 top up ni, B akan dapat 3% sahaja. So top up 3% kali RM35 sama dengan RM1.08. Tu top up. Lepas tu ESK dia akan dapat 38 Z2 beli ESK, B ni akan dapat RM38. So kat sini ESK dia akan dapat RM38. So bila misal kata Z2 ni beli ESK, Z1 dapat 128, B dapat 38, A dapat 28. Nampak tak? Bila Z1 beli ESK, ya B akan dapat 128, A akan dapat 38. Macam ni. Nampak? 128, 38. So berapa total ni? RM4.55 campur RM13 campur 128 campur 1.08. Allah, mula. 455 campur 13 campur 128 campur 1.08 campur 38. 184.63 campur berapa dah dia? 82.88. RM267.51. Maknanya, satu orang yang you dapat, dia buat seluruh kerja SOP fasa 1, you akan dapat 267.51. Yes, minimum 2 akaun ya Khairi. You akan dapat RM267.51. Berbaloi ke tak berbaloi? Untuk cari orang,
Dan you kena pastikan dia ikut SOP. RM267.51. Berbaloi ke tak berbaloi? So kalau misal kata you ada 10 orang kali 10 orang, you kali 10 orang, berapa income you bulan tu? RM2,675.10. You cari 10 orang sebulan, you pastikan semua ikut SOP, you dapat RM2,675.10. Tapi you nak pastikan 10 orang ikut SOP, mungkin you kena taja 20 orang kot. Kalau misalnya you dapat semua sekali ikut SOP 100%, you dapat RM2,675. Kalau misal kata you taja 10 orang. So setiap bulan you taja 10 orang, setiap bulan you taja 10 orang, setiap bulan you dapat 2,675. Campur dengan duit top up. Sebab akaun-akaun tadi top up. Akaun-akaun tadi dia akan top up kan. So you akan dapatlah sikit, mungkin RM40 ke. Lepas tu bulan kedua dia akan naik kepada RM80 ke. Bulan ketiga naik RM90. Bulan keempat naik RM120. Tapi yang ini adalah pendapatan pasif. Tu pendapatan pasif ni. Yang ni pendapatan aktif. You kerja orang, suruh beli ESK, you akan dapat duit ni, 2,675 ni. You akan dapat duit ni. Bila you kerja orang. Bila you berhenti kerja orang, you hanya dapat duit top up je. Duit top up dapatlah beberapa ratus. So you kena kerja orang supaya you dapat duit ini untuk hidup you. Hidup you perlu duit ni. Ini duit aktif. Akaun kedua guna IC kita. Ponik ada 4 akaun sekarang guna IC Ponik. Dalam proses nak register akaun kelima bila tiba masanya. Faham? Sejam setengah dah ni. Ponik dah tak nak cakap banyak dah. Sejam setengah dah ni. So faham tak kedudukan you? Sekarang ini, fasa 1 you dah faham, fasa 2 you dah faham, fasa 3 ialah fasa you kena kerja orang. So you siapkan yang mesej-mesej WhatsApp ke apa, platform-platform untuk story dan sebagainya, bagi kat sana. Yang mana pandai ads, boleh mula buat kreatif. Ponik belum dapat lagi trainer untuk ads lagi sebab dia orang semua sibuk. Tapi nanti Ponik akan dapatkan. So you guys semua, you ada berapa hari lagi ni? You pergilah, siapkan flyers you. Bulan depan lah you ada income. Bulan depan you akan ada income. Bulan ni mungkin you tak ada income lagi. Tapi you kena siapkan, you punya beli ESK dan top up semua account family. Kena siapkan. Sebab you tak nak tunggu, you tak nak jadi sama dengan golongan yang tunggu ada orang. Bila you tunggu ada orang, anak buah you pun tunggu akan ada orang. Ponik sebelum taja you, Ponik dah beli ESK dah siap-siap. Pasal Ponik tahu, itu adalah apa yang aku perlu lakukan untuk bisnes aku. Aku siapkan platform Istel dulu. Platform Istel fasa 1 aku nak beli yang ni. So Piton Ponik pun belilah semua. Top up dan beli ESK. Pasal Ponik siapkan fasa 1. Kita bukan kata beli ESK sebab nak ada bonus bila orang masuk. Bila kita cakap beli ESK untuk nak ada bonus bila orang masuk, maka selagi orang tak masuk, kita tak beli ESK lah. Kalau you bergerak dengan mentaliti yang itu, orang bawah you pun akan bergerak dengan mentaliti yang itu. Masalahnya, orang yang bergerak dengan mentaliti yang itu, dia tak akan kejar manusia untuk masukkan dalam program ini. You kena jadi manusia yang mengejar orang untuk masuk dalam program ini secara agresif. Boleh tak you pastikan setiap bulan, you ada 10 orang yang akan mematuhi SOP 100%. Itu KPI you. Setiap bulan aku mesti pastikan 10 orang fulfill KPI, 10 orang fulfill SOP 100%. Masuk dalam fasa 1 selengkap je. Boleh ke tak boleh? Sebab itu akan menentukan pendapatan you. Kalau you tak boleh, you kena paksa diri you sampai boleh. Boleh tak boleh? Komen sekarang. Kalau boleh, komen boleh. Okay, good. Alhamdulillah. Jom pilih kata boleh. So, siapa sekarang ini rasa bersemangat? Siapa rasa macam semangat? Rasa macam semangat ni. Siapa rasa macam semangat? Komen saya. Semangat. Okay, semangat tu dia akan tahan 2 hari sahaja. Semangat tu akan tahan 2 hari saja. You kena make sure dalam masa 2 hari ni, you dah mula ada prospek. Tapi dapat prospek, ingat cakap Ponik.
Jangan terangkan apa-apa, suruh dia baca. Kalau dia tak boleh baca, dia tak akan buat kerja dan dia tak akan dengar segala fasa satu apa benda semua tak akan ni. Kita suruh dia baca sebagai satu filtering. Kalau kau tak boleh baca, kau tak payah masuk ah. Oh, ceritalah. Kau nak suruh aku masuk itu ini. Bang, barang RM10 bang. Kau nak kecoh apa benda? Kalau kau tak boleh baca, tak payah masuk ah. Sebab ni nak belajar 3 tahun. Benda 2 minit pun kau tak boleh baca, macam mana kau nak belajar 3 tahun? Memang kau tak boleh belajar. Jangan masuk. Kau orang kena sombong macam tu. Meniaga kena sombong. Faham? Meniaga kena sombong. Tulis. Meniaga kena sombong. Okey. Siapa yang perlukan SIM card extra, order sekarang. Order sekarang Puan Nik nak post pagi esok. Malam ni Puan Nik akan terus siapkan parcel dia. Macam ni ya. Macam ni parcel dia. Boleh maksimum 20 SIM card. Tapi jangan ambil 20, nanti Puan Nik habis. Ambil 10 dulu ke, 5 dulu ke. Yang Sarawak, Sabah, boleh ambil banyak dulu. Ambil 10 ke 20 boleh yang Sarawak, Sabah. Pasal dia susah. Lagipun dia punya post mahal, RM15. Berapa kerap Puan Nik buat jimik ni? Seminggu sekali Seminggu sekali. Tapi hari ini, kali pertama ni Puan Nik akan buat 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Esok, lusa, tulat. Boleh hadir tak esok, lusa, tulat? Okey, sekarang ni, Puan Nik nak satu, kalau tak ada SIM card tambahan lagi, korang pergi order sekarang dalam OnPay. Esok pagi, Puan Nik post, nombor 1. Nombor 2, korang kena masuk dalam grup WhatsApp kita. Ceritakan apa korang belajar pada malam ini. Ceritakan betapa beruntungnya korang masuk meeting malam ini untuk menjadi semangat pada orang lain untuk join meeting juga. Boleh, of course boleh. Tapi Google Meet kita hanya ada 100 orang saja. So make sure datang awal. Puan Nik tak nak tambah capacity sebab yang lambat biarkan dia terlepas. Tak boleh, kena sombong. Ini, tak apalah, saya subscribe package yang besar lah. Saya bayarlah RM1,000 sebulan supaya boleh muat untuk korang semua. Tak ada, dia tak datang pun meeting. Kerja pun tak buat. Kita je asyik nak berkorban untuk dia orang. Dia orang belum tentu buat kerja. So Puan Nik tak akan tambah. 100 orang ni je. Walaupun boleh sambung dengan YouTube, showcase YouTube tu boleh sampai ramai, Puan Nik tak akan sambung. Cukup 100 je. Rakaman dapat tengok malam ni tak? Rakaman esok. Tak sempat siap proses. Esok. Dia paling kurang 4-5 jam baru siap. Pagi esok barulah ada rakaman ni. Okay? Pagi esok Puan Nik bagi dalam grup. Alright, ada soalan? So malam ni, settlekan flyers, settlekan beli SIM card tambahan dan settlekan bagi review dekat dalam grup. Cakap betapa seronoknya malam ini korang join meeting. Boleh? Boleh? Apa korang nak buat malam ni? Siapkan flyers. Bayar terus malam ini flyers tu. Flyers tu bayar terus malam ini. Jangan esok buat itu. Korang jangan bawa perangai bertangguh tu. Dah lama dah korang hidup susah. Jangan bertangguh. Okey? Puan Nik dah buat. Tak ada bernapas pun Puan Nik tak tangguh. Buat juga benda ni. Ingat tak awal-awal tu Puan Nik dalam buat? Tengah sakit dada tu. Tak boleh bercakap. Buat juga untuk korang. Jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Sakit pun korang buat. Demam pun korang buat. Barulah korang ada duit. Disiplin tu penting. Boleh? Boleh? Okey guys. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Kalau tak ada soalan, komen tak ada. Okey, Zainal dah order SIM card. Yang lain yang nak order SIM card, boleh order SIM card. Lepas tu, cari yang printer tu. Cari yang printer tu untuk hantar printing. So make sure malam ni kau dah order. Kelas X ada tak? Kelas X Puan Nik tengah cuba dapatkan trainer. Okay. Malam ni order SIM card. Malam ni order flyers. Malam ni habis dan siapkan fasa 1.
Habis dah siapkan fasa 1. Fasa 2 dah settle semua dah ada dah. Malam ni siapkan fasa 1. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana hadir. Kita sambung malam esok. Malam esok kita cerita benda lain pula. Pada harap you faham penerangan pada malam ini. Faham tak penerangan pada malam ini? Jelas tak perjalanan dan hala tuju you? Esok Puan akan cerita tentang customer journey pula. Faham Kalau faham, komen faham? Jelas. Okey. Bagi memberkati majlis, marilah kita tamatkan perbincangan kita, meeting kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana